Amin merupakan pemuda kampung yang disegani. Amin dikenali sebagai seorang yang amanah dalam kehidupan seharian. Amin, kamu ni memang luar biasa. Saya selalu perhatikan kamu buat kerja tanpa culas. Apa rahsia kamu? Tak ada rahsia apa, Pak Hasim. Saya cuma buat yang terbaik dalam hidup. Amin, saya dengar Tok Penghulu ingin memilih seseorang individu untuk menguruskan duit hasil pertanian dan diagihkan kepada mereka yang terlibat dalam usaha pertanian. Apa Amin fikirkan? Saya ada dengar juga, Pak Hasan. Janganlah risau dan takut. Yang penting kita pegang pada prinsip amanah. Kalau kita yakin dengan apa yang kita perjuangkan, insya-Allah kita akan berjaya